Hi. Excuse me, sir. Ya, saya. Saya Haifa yang SMS malam tadi nak datang interview. Semalam SMS, interview. Interview. Oh, yang semalam tu kan. Okey. Sekejap. Awak duduk depan tu. Hai, selamat datang. Tadi dia daripada mana datang ni? Daripada orang Semaju je. Semaju. Sekejap. Dekat je. Sungguh londe. Ada buat resume ke apa-apa? Tak bawa? Tak bawa. Tak bawa? Mana datang nak kerja. Tapi tak apa. Umur apa umur? Umur dalam 45. 45. Lagi sikit kita nak boleh keluar K2SP tu. Nanti boleh aku keluar K2SP ke kongsi. So awak tahu yang gepuk ni apa tak? Tahu. Yang gepuk Pak Gembus. So kat sini kita banyak menu tau. So sini boleh bawa. Oh, kita punya sebenarnya. Ingat dia punya. Ini crispy, ayam crispy, sambal level biasa. Nak tahu? Ni tahu ada, tempe ada. Inilah siap dia kalau makan. Ni air saya. Ni semua air saya. Ini sate ayam crispy. Alright. Ni gemuk pesta. So gemuk pesta ni kita akan bagi sambal lah dengan ayam ikut berapa banyak keton nak. Kalau nak 10 boleh, 1000 boleh. Oh, 1000 boleh? 1000 boleh. Kalau saya nak 10,000 boleh tak? 1000 ataupun kata-kata. Semua. Ni masak ni semua AI yang masak ni. Oh, AI masak? Zaman ini zaman AI. Zaman AI. Kalau tengok pun semua tentu. Dia. Ni kan fakir. Ni dia. Dia. Sekejap, kalau real boleh saya cuba? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Sama satu pula dengan 3 tadi. Apalah. Tadi apply bunyi apa tadi? Cleaner.